Jadi aku ambil masa lebih kurang seminggu untuk aku duduk dekat lapangan operasi dan aku ada beberapa bahagian yang aku kena betulkan balik. Jadi korang boleh tengok dekat sana whiteboard tu, itu adalah perbincangan antara aku dengan tim aku untuk aku perbetulkan lah. Jadinya kat sini aku nak buka satu jawatan kosong, iaitu Sales Advisor Customer Service. Okay? Secara ringkas dia, tugas dia adalah melayan pelanggan yang datang ke bengkel kita dan pastikan pelanggan tu dapat kepuasan hati yang baik dan pastikan pengurusan keluar dan masuk motor tu dikomunikatkan kepada pelanggan dengan baik. Senang kira, jawatan tu adalah orang yang bertanggungjawab untuk handle pelanggan A to Z. Dia adalah muka depan lah, muka utama. Jadi orang utama ni yang aku nak cari. Aku open untuk interview. Tak ada tarikh tutup. Aku open selagi mana aku tak jumpa. Jadi aku bagi teaser sikit lah Job description dan juga SOP harian dan juga KPI dan juga permakahan KPI, cara nak ukur KPI, semua aku dah sediakan dokumen. Yang aku perlukan sekarang adalah kandidat. Kandidat yang kat luar sana, mana yang tengah free, boleh korang komen kat bawah ni ataupun korang hantar terus resume dekat nombor ni. Kalau ada kawan-kawan korang yang nak bekerja, yang ada pengalaman dekat mengendalikan bengkel motor khususnya, kalau bengkel kereta pun tak apa, korang boleh drop komen. Aku open untuk bagi basic lebih kurang 2,500 dan ke atas. Untuk basic lah. Kita ada juga benefit-benefit lain, termasuklah kalau saya advisor dan juga customer service ni dia ada commission dia lah. Jadi mana-mana yang berminat, drop komen segera, secepat mungkin, sehingga aku jumpa orang yang terbaik, sehingga itulah kita buka jawatan kosong ni. So thank you so much mana yang support. Kepada pelanggan-pelanggan yang pernah support hadir kat dalam komen ni, terima kasih sebab korang ada lah. Aku masih meneruskan. Kalau tidak memang aku jujur lah. 3 tahun lebih ni adalah pengalaman yang sangat bermakna bagi aku, berharga, sangat-sangat pressure, sangat best, sangat seronok. Dan aku perlukan korang untuk aku teruskan, untuk memberi, mencari rezeki sama-sama lah dengan tim-tim aku. Thank you so much guys. Jumpa lagi di Pusat Servis Tenda Kilang anda. Bye-bye.